Ini masakan raib kot. Selamat tidur di luar. Selamat pagi guys. So sampai sana pun masih cetek lagi. Jernih air laut kat sini. Telur pindang. Gunakan campuran rempah ratus. Ui. Dia rasa masing-masing. Keep environment clean. Next adventure. Yeah. Penuh dekat logok campsite ni. Hai. Bukit turun bukit sikit. Explore ada. Bukan ke ni yang kita lalu? Kingfisher. Ada roti canai kat depan ni. Mak makan bihun sup. Wah, macam-macam dia. Pantai Temala. 50 ml. Oh, sana tu. Jangan tolak beg ni tau. Beg ni tolak. Ada resort. Oh, memang tempat orang, tumpuan orang. Oh, ini celup-celup tepung. Celup-celup tepung ikan bakar. Bandung. Dia punya. Ui. Dekat sini dekat pantai mana tadi? Temalah. Oh, itu pantai Temalah ni cantik. Tapi sini tak ada, dia tak ada apa? Inside dia wild, tak ada tanda. Kat sini kira macam tempat awam. Tempat awam, tiada sebarang kemudahan. Tandas tak ada. Kemudian tengok sampah banyak. Merata tak ada orang jaga. Sebab tempat ni tak, tempat yang tak terjaga. Pantai cantik. Kita jalan-jalan tengok pantai. Sini ada orang camping. Ramai orang camping. Sepanjang pantai ada orang camping. Oh, cantik. Air laut jernih. Oh, jernih air dia. Belah sana ada pot memancing. Ramai orang mancing. Kat sini free kawasan percuma. Tak perlu bayar apa-apa. Ni antara spot wild camping. Keep environment clean. Salah satu pantai menarik di Serdili. Pantai Temalah. Oh, siap ada gerai celup-celup. Kau tu nak camping sini. Celup-celup tepung, ikan bakar, mi Bandung. Oh, kalau makan tak ada masalah. Ayah yang suka makan. Aroma minuman coklat. Gas stove Decathlon MT100. Fire maple butane gas. Di tepi pantai. Kami perap ayam guna perapan Helmi. Malam kami makan nasi lemak dekat sini. Ni kilang keropok tu. Kilang keropok Leko dan Segera ada nasi lemak bonda apa sana? Ifah? Nasi lemak. Oh, banyak orang beli keropok bang. Nasi lemak resepi ibu ni. Sedap. Oh ni. Kemudian dekat sini ada jual ikan segar. Oh ni ikan segar semalam. Anak Haji Trading ikan segar. Okey. Depan ni In 200 meters, ni pun ada ikan segar juga. Pasar nelayan. Pasar nelayan kat situ. So sekarang barulah kita sampai di Pekan Serdili. Okey, apa yang menarik di sini Pekan Serdili? Dia sebelah kanan. Turn right onto Tanjung Jalan Balau. Tanjung Sedeli, Route 212. Dia sebelah kanan. Celup-celup 5A. Kenapa dia bagi nama macam tu?
Macam nak imut-imut. Sekolah apa? SNK Sedeli. Ini kita nak ke mana ni? Belum. Ada nak buat kenduri apa. Kamu kau tinggi. Okey, kami nak sekarang ni kami nak jalan-jalan di Pekan Sedeli. Kita nak tengok pekan ni macam mana. Pekan dia antik ke tak antik? Petang ada tutup nanti. Ni first time lah. First time kita sampai di Sedeli. Pertama kali kami sampai di Sedeli. Sedeli. Ada ramai orang parking kat sini. Lepas tu dia orang naik boat kat situ. Jeti lah kot. Jeti apa ni? Nak pergi mana? Pergi mancing lah. Oh, ini Pot mancing. Kalau tak ada dobi, ada dobi. kami jumpa satu wash car dekat area Sedeli. Sebab kereta comot sangat. So kita kena basuh dulu sebelum nak bergerak ke next destination. Desaru belah kanan. Nak pergi ke Desaru. Terus ni pergi ke kampung Kita ni Sedeli. ke kanan. Oh nak terboy. Ayah kuning tu. Ni Pekan Sedeli. Kita tengok apa yang menarik di sini. Terima kasih. Nanti subscribe Tanjung Sedeli. Dia ada thank you support. Dia Nasi dapat dagang. makan nasi dagang. Kat sini apa yang pau. Dia kata pau yang special kat sini ni. Apa? Cari dekat dalam internet makanan special di Sedeli apa. Dan Ifah tolong. Jangan mencari Kat sini ada Pau pau. berdua, 3 kita makan dari pukul 12. Oh ni dia pekan dia. Oh, ini Dobi-dobi. senang. Sini memang kopok leko macam Terengganu. Apa benda ni? Wah, banyaknya burung-burung tu. Ini kalau dekat majlis daerah kampung ni kena saman ni siapa bagi makan kat Tak boleh bagi makan undang-undang. JT Esplanade. Yo, kita pusing macam ni je ke? JT Asam kemudian kat pedas, sini ada pelangkas, keropok leko. Mana pau ada tak kedai nampak ada pun. kedai-kedai lama sini. Bangunan lama Dah lama. Wih, Dom Cafe weh. Oh. Jom kita jumpa Dom. Kita jumpa Dom nak. Dominic Toretto. Kampung Mawai Baru. Kota Tinggi. 3 tu. kilometers. Al-Raudah. Masjid Al-Raudah. 4 Kota kilometers. Tinggi. Nak berhenti sekejap, isi minyak, siap-siap. Ini di area Pasar Indah. Kampung Johor Lama. Kampung Johor Lama. Kampung Johor Lama Teluk Sengat. Kota Johor Lama. Museum Kota. In 400 meters, turn right onto Jalan Johor Lama. Wih. Tak ada kereta. Gemuk, sempitnya jalan. In 300 meters, your destination will be on the left. Bang. Nasib baik ada tempat selisih. Ini di mana? Laut. Sungai. Dia ada sungai. Sini ada sungai Johor. Sungai. Sungai Johor. Boleh mancing sekejap. Slow-slow ya, motor duduk. Sampai museum kan kita mancing sekejap. Try. Ni yang museum. Okey. Alhamdulillah kami dah sampai di Museum Kota Johor Lama. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Are you ready for your next adventure? Yes.